Ini saya nak tutup dengan Ngakoming, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dialah ketua kepala untuk semua PBT, pihak berkuasa tempatan. Ngakoming lah yang kena jawab. Kenapa Ngakoming berdiam diri? Kita dah pergi pejabat dia 2 kali. Berapa kali nak pergi pejabat si mangkuk tu? Sampai bila kita dah jumpa, kita dah ada meeting dekat pejabat Ngakoming. Tapi dah berapa kali pergi pejabat dia, dah berapa kali bagi cadangan, memorandum dan sebagainya. Tapi dia buat bodoh, dia buat tak tahu. Menteri apa ni? Kalau kita tengok PBT ada 150 lebih di seluruh Malaysia ni. Berapa PBD kita nak turun pergi buat demonstrasi? Apa ni, KPKT adalah kerajaan pusat, Kerajaan Putrajaya. Dia Menteri Kabinet, dialah kena bagi cadangan. Macam mana nak kerjasama dengan NGO, macam nak selesaikan. Bukan buat toilet, smart toilet BMWI tu. Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dibayar alokasi 10 juta ringgit setahun. Untuk buat apa? Nothing. Bagi duit tu dekat kita, biar kita selesaikan dari utara ke selatan isu-isu anjing terbiak dan juga kucing. Kita tidak mahu mana-mana anjing ke kucing ke jadi mangsa di Malaysia, negara Malaysia ni. Jadi apa yang kita tuntut, kerajaan madani, kerajaan pusat, saya minta Perdana Menteri selesaikan benda ni. Kita pun dah bagi cadangan. Kita dah bagi cadangan dekat Perdana Menteri dulu. Tahun lepas Julai 25 turun pejabat dia, 150 orang berkumpul. Tapi sehingga kini tidak ada sebarang maklum balas. Tapi tiba-tiba Dato' Azman, dia punya political secretary dia cakap, kita bercadang, bukan confirm ya, bercadang untuk mendiskusi untuk bagi allocation. Itu pun belum confirm lagi. Jadi mereka ni tidak berdekat untuk menyelesaikan isu anjing terbiak ini.